Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia, iaitu guru berjiwa pendidik sebagai pemangkin kemajuan negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama yang diberikan Aisyah Balkis binti Maknar Azizi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri bukan sekadar pada nama tetapi pada komitmen saya sebagai guru pelatih yang mewakili Institut Pendidikan Guru. Sistem yang nak dijadikan sebagai objektifnya dan tumpuan pada ciri-ciri pelajar ataupun attributes kepada setiap pelajar yang lahir daripada sistem kita. Saya tanya dan saya cuba rumuskan, apa sebenarnya objektif sistem pendidikan tinggi negara kita? What is the overarching goal of our education system, higher education system? Saya dapat rumuskan dengan mudahnya 3 ataupun 3B. Kebetulannya dia B. Yang pertama, bakat. Bakat itu apa? Talent. Kita nak bangunkan talent. Mana-mana negara nak bersaing dalam dunia hari masa kini akan datang, it's all about talent. Jadi sistem pendidikan tinggi kita mesti mampu menjana talent. Talent macam mana talentnya? Dan it's the second B. Talent yang bertaraf global. So, you are benchmarking internationally. You want to be amongst the best. Kalau boleh, at least the top 1/3 of all the nations in the world. Itu kita punya target. The top 1/3. Dan ini bererti bahawa apa yang kita nak lakukan ini akan sentiasa di benchmark secara global supaya Malaysia, kedudukan Malaysia ini bertambah lebih baik lagi dari masa ke semasa. Dan yang ketiga ialah berteraskan kepada nilai, values driven. Ina sebut tadi, DPM sebut well-rounded individual. Bukan well-rounded around the waistline, tapi well-rounded in every sense of the word. Balance, seimbang. Wasatiyah juga mungkin, tentu sekali. Bukan mungkin, tentu sekali. Understand the world, understand where we're coming from. Kita punya jati diri kita. Jati diri as a Malaysian identity. Tetapi menerima diversity, kepelbagaian jua. Dan saya juga tertarik kepada ciri-ciri pelajar itu. Apa dia? Ethics, spiritual strength. Morality-based education. Sebab kalau pandai saja tapi tidak mempunyai nilai spiritual, akhlak, dia boleh gunakan kepandaiannya untuk merosakkan negara kita. Contoh paling ekstrim, ada kelulusan tinggi tapi gunakan ilmu itu untuk membuat bom. It's not impossible in today's context. Inilah yang kita nak bangunkan. Ciri-ciri yang positif, leadership skills, kepemimpinan dalam apa juga situasi. Baik, demikian Sultan. Saya akan membentangkan konsep guru berjiwa pendidik pemangkin kemenjadian aspirasi pendidikan negara dengan mengumpas aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia serta menjelaskan bagaimana guru berjiwa pendidik menjadi penggerak utama dalam merealisasikan hasrat tersebut. Baiklah, sebelum kita berbicara tentang dasar dan plan transformasi, izinkan saya bertanya beberapa soalan. Apakah sebenarnya tujuan pendidikan? Adakah untuk melahirkan murid yang cemerlang A+ mata-mata atau untuk melahirkan insan yang mampu membimbing, berakhlak dan menyumbang kepada negara? Di Malaysia, jawapannya jelas. Pendidikan ialah asas pembangunan modal insan.
Sistem kita berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan manakala PPM 2013 hingga 2025 menjadi plan tindakan untuk merealisasikan falsafah tersebut. Di sinilah bermulanya aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan dasar utama pendidikan di Malaysia yang menjadi panduan kepada semua sistem dan pelaksanaan pendidikan. FPK menekankan bahawa pendidikan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. FPK bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, JERIS. Yang kedua, berilmu pengetahuan serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya, berakhlak mulia dan kepribadian tinggi. Dan akhir sekali, bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Secara ringkasnya, FPK bukan hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi pembentukan insan holistik dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak PAKK. FPK sangat penting kerana ia memastikan perkembangan kanak-kanak diberi perhatian secara menyeluruh. Bukan sekadar kemahiran membaca dan mengira, tetapi juga perkembangan sosial, emosi dan nilai murni. PPM ialah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025 pula ialah plan tindakan jangka panjang yang dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara agar setanding dengan standard antarabangsa. PPM memberi fokus kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Ketiga, kemahiran kepimpinan. Keempat, kemahiran dewan bahasa. Kelima, etika dan kerohanian. Dan akhir sekali, identiti nasional. 11 anjakan transformasi antaranya termasuklah meningkatkan kualiti guru, memastikan akses pendidikan yang saksama, memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, meningkatkan keberkesanan kepimpinan sekolah, keupayaan JPN dan PPD dalam menyokong sekolah. PPM bukan sekadar dokumen mendasar tetapi plan strategik yang mempunyai sasaran jelas untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan secara menyeluruh. Pada bahagian latar belakang ini, saya ingin menguraikan tentang kepentingan pendidikan sebagai asas pembangunan negara serta kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan plan pembangunan pendidikan Malaysia. Pertama sekali, pendidikan merupakan teras utama dalam pembangunan model insan sesebuah negara. Sesebuah negara tidak akan mampu mencapai kemajuan yang mampan tanpa sistem pendidikan yang kukuh dan berkualiti. Pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu tetapi merupakan satu usaha berterusan untuk membentuk individu yang berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak dan mampu mengembang kepada masyarakat serta negara. Dalam konteks Malaysia, pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan model insan yang seimbang dari segi JERIS. Model insan yang berkualiti akan menjadi pemancu kepada penumbuhan ekonomi, kestabilan sosial dan kemajuan teknologi negara. Oleh itu, sistem pendidikan perlu sentiasa relevan dengan perubahan zaman, khususnya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Seterusnya, Malaysia berpegang kepada falsafah pendidikan atau dikenali sebagai FPK sebagai teras utama pembentukan insan yang holistik. FPK menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik tetapi turut memberi perhatian kepada pembinaan sosial, nilai moral dan jati diri. Melalui FPK, pendidikan dilihat sebagai satu usaha menyeluruh dan melibatkan perkembangan potensi individu secara optimum. Setiap murid mempunyai potensi tersendiri yang perlu dikilap dan diperkembangkan. Oleh itu, guru memainkan peranan penting sebagai enjin pelaksana falsafah ini dalam bilik darjah. Guru bukan sekadar menyampaikan isi kandungan pelajaran tetapi membimbing murid agar menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan
Selain itu, bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dan berdaya saing, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPM bagi tempoh 2013 hingga 2025. PPM merupakan plan transformasi pendidikan jangka panjang yang dirangka secara komprehensif bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara setanding dengan standard antarabangsa. PPM memberi fokus kepada beberapa aspek penting seperti akses pendidikan yang menyeluruh, peningkatan kualiti pembelajaran, pengurangan jurang pendidikan, pengukuhan perpaduan serta peningkatan kecekapan sistem pendidikan. Melalui pelaksanaan plan ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan termasuk pemberkasaan guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta penambahbaikan kurikulum. Transformasi ini menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses penambahbaikan berterusan. Dalam era digital, pendidikan tidak lagi terhad kepada kaedah tradisional. Sebaliknya, mengintegrasikan teknologi bagi meningkatkan keberkesanan pelajaran dan pembelajaran. Hal ini selari dengan keperluan semasa yang menuntut murid memiliki kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kabularasi. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK yang menjadi tunjang utama sistem pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar dan panduan utama dalam membentuk hala tuju pendidikan negara. FPK menegaskan bahawa pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Apabila kita menyebut tentang perkembangan potensi individu secara menyeluruh, ia bermaksud pendidikan tidak hanya menumpukan kepada aspek akademik semata-mata, tetapi murid mempunyai pelbagai potensi yang perlu dikenalkan dan diperkembangkan, sama dari segi kebolehan intelektual, bakat, kemahiran sosial, kepimpinan maupun nilai moral. Pendidikan yang berkesan ialah pendidikan yang membantu murid mencapai perkembangan optimum dalam semua aspek kehidupannya. FPK juga menekankan keseimbangan antara intelek, rohani, emosi dan jasmani. Aspek intelek merujuk kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran berfikir. Murid perlu dibimbing untuk berfikir secara kritis, kreatif dan rasional agar mampu menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang bijak. Aspek rohani pula merujuk kepada pembentukan nilai, kepercayaan dan pegangan hidup yang kukuh. Pendidikan bukan sahaja membentuk individu yang bijak, tetapi juga individu yang mempunyai prinsip dan nilai murni. Dalam konteks ini, elemen kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan menjadi asas kepentingan dalam pembentukan sasiah dan akhlak yang baik. Seterusnya ialah aspek emosi. Murid perlu mempunyai kestabilan emosi dan keupayaan mengawal perasaan dengan baik. Pendidikan yang berlandaskan FPK berusaha melahirkan individu yang mempunyai empati, toleransi dan mampu bekerjasama dalam masyarakat yang majmuk seperti Malaysia. Aspek jasmani pula menekankan kesihatan fizikal dan kecergasan tubuh badan. Pendidikan tidak boleh mengabaikan pembangunan fizikal kerana tubuh badan yang sihat menyokong kecerdasan minda dan kesejahteraan emosi. Selain itu, FPK turut menekankan pembentukan rakyat yang berilmu dan bertanggungjawab. Rakyat yang berilmu bukan sahaja memiliki kelayakan akademik tetapi mampu menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan diri, masyarakat dan negara. Tanggungjawab pula merujuk kepada kesedaran terhadap peranan sebagai warga negara yang menyumbang kepada keharmonian dan kemajuan negara. Melalui pelaksanaan FPK, pendidikan di Malaysia berhasrat melahirkan insan yang bukan sahaja cemerlang dalam pencapaian akademik tetapi juga mempunyai nilai sosial terpuji, jati diri yang kukuh dan semangat patriotisme. Hal ini penting bagi memastikan pembangunan negara berjalan seiring dengan pembangunan insan. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPM yang menjadi plan transformasi pendidikan negara bagi tempoh 2013
berkualiti, inklusif dan berdaya saing dan peringkat antarabangsa. Plan ini dirangka berdasarkan kajian mendalam terhadap sistem pendidikan Malaysia serta pembandingan dengan negara-negara berpotensi tinggi dalam bidang pendidikan. Salah satu matlamat utama PPM ialah meningkatkan kedudukan Malaysia dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA atau PISA dan TIMSS. Pentaksiran ini mengukur keupayaan murid dalam aspek literasi membaca, matematik dan sains. Peningkatan kedudukan dalam PISA dan TIMSS bukan sekadar soal ranking, tetapi menunjukkan tahap keberkesanan sistem pendidikan dalam melahirkan murid yang mampu berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dalam situasi dunia sebenar. Selain itu, PPM juga memberi penekanan terhadap usaha mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Jurang ini boleh berlaku dari segi kemudahan infrastruktur, akses kepada teknologi, kualiti guru dan pencapaian akademik. Oleh itu, pelbagai inisiatif diperkenalkan bagi memastikan setiap murid, tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi geografi, mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Prinsip keadilan dan equity ini amat penting dalam memastikan pendidikan menjadi alat mobiliti sosial yang berkesan. Seterusnya, PPM turut memfokuskan kepada kemerkasaan profesi keguruan. Guru dianggap sebagai faktor penentu utama dalam kejayaan sistem pendidikan. Justru, plan ini memberi perhatian kepada peningkatan kualiti pelatihan guru, pembangunan profesional berterusan serta laluan kerjaya yang lebih jelas dan berpotensi. Guru bukan lagi dilihat sebagai menyampaikan ilmu semata-mata, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing sasiah dan eja perubahan. Dalam masa yang sama, PPM menekankan keperluan menyesuaikan pendidikan dengan era digital. Dunia hari ini berkembang pesat dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0. Oleh itu, sistem pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan platform digital, bahan pembelajaran interaktif serta kemahiran literasi digital menjadi semakin penting. Murid perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Transformasi digital ini bukan sahaja melibatkan murid tetapi juga guru dan pentadbir sekolah. Guru perlu meningkatkan kompetensi digital agar mampu merancang pembelajaran yang lebih inovatif dan berkesan. Pada masa yang sama, sistem pengurusan sekolah juga perlu lebih cekap dan berasaskan data bagi meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan. Secara keseluruhannya, PPM merupakan satu usaha strategi untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan masa depan. Ia bukan sekadar plan dasar, tetapi satu komitmen nasional untuk memperkokohkan kualiti pendidikan dan melahirkan generasi yang kompeten, berdaya saing serta berakhlak mulia. Seterusnya, saya akan menerangkan hubungan antara PPM dan falsafah pendidikan kebangsaan. Secara asasnya, FPK merupakan dasar dan falsafah utama pendidikan negara, manakala PPM pula ialah plan tindakan untuk merealisasikan falsafah tersebut. Ini bermaksud PPM berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kepada hasrat yang digariskan dalam FPK. FPK menekankan pembangunan insan secara holistik yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Matlamatnya ialah melahirkan individu yang seimbang dan harmonis, bukan hanya cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai dan sasiah yang baik. Bagi menyokong matlamat ini, PPM memperkenalkan pelbagai inisiatif, antaranya ialah penerapan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT dalam kurikulum bagi mengukuhkan perkembangan intelek murid. Selain itu,
Pendidikan inklusif diperluaskan bagi memastikan semua murid, termasuk yang berkeperluan khas, mendapat peluang pendidikan yang sama. PPM juga menekankan pengukuhan nilai dan perpaduan bagi menyokong pembangunan rohani dan sosial murid. Dalam masa yang sama, transformasi digital dilaksanakan bagi memastikan pendidikan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Kesimpulannya, FBK memberikan hala tuju dan matlamat pendidikan negara, manakala PPM pula bertindak sebagai strategi dan pelaksanaan untuk mencapai matlamat tersebut. Kedua-duanya saling berkait dan tidak boleh dipisahkan dalam usaha membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti. 5. Aspirasi sistem diperkenalkan. Yang pertama ialah akses. Semua murid mestilah mendapat peluang pendidikan. Yang kedua, kualiti. Pendidikan mestilah bermutu tinggi. Yang ketiga, equity. Jurang mestilah dirapatkan. Yang keempat, perpaduan. Sekolah sebagai tapak integrasi. Dan akhir sekali, kecekapan. Sumber digunakan secara optimal. Inilah asas sistem pendidikan yang mampan. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang aspirasi pelajar yang digariskan dalam sistem pendidikan negara. Pertama ialah pengetahuan. Murid perlu mempunyai asas akademik yang kukuh dan relevan dengan keperluan semasa. Pengetahuan ini menjadi asas kepada pembentukan individu yang kompeten dan berdaya saing. Kedua ialah kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Murid bukan sahaja perlu mengingat fakta tetapi mampu menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemahiran ini penting dalam menghadapi cabaran dunia moden. Seterusnya ialah kepimpinan. Murid perlu dibentuk dengan keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi dan tanggungjawab sosial agar mampu memimpin serta bekerjasama dalam masyarakat. Selain itu, aspirasi pelajar turut menekankan aspek teori bahasa, penguasaan sekurang-kurangnya 2 bahasa, peningkatan daya saing global serta memudahkan murid berinteraksi dalam persekitaran antarabangsa. Aspek etika dan kerohanian juga penting dalam membentuk sasiah terpuji, nilai moral yang tinggi serta kepribadian yang berintegriti. Akhir sekali ialah identiti nasional, iaitu memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan rasa cinta kepada negara dalam kalangan murid. Ajakan transformasi dalam PPM. Pertama ialah transformasi profesion keguruan. Guru perlu menjadi lebih kompeten, reflektif dan bersedia melaksanakan pedagogi abad ke-21. Ini bermaksud guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membimbing murid membina kemahiran berfikir, berkomunikasi dan berkolaborasi. Selain itu, pemanfaatan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran turut diberi penekanan. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keberkesanan PDP serta melahirkan murid yang celik digital, kreatif dan mampu berdaya dalam era revolusi industri 4.0. Seterusnya ialah kepimpinan. Sekolah berpotensi tinggi. Pemimpin sekolah yang berkesan mampu membina budaya kerja positif, meningkatkan motivasi guru serta memastikan pencapaian murid sentiasa dipertingkatkan. Akhir sekali, pengupayaan JPN dan PPD dilaksanakan bagi memberi lebih kuasa dan tanggungjawab kepada peringkat negeri dan daerah untuk menyokong sekolah secara lebih berfokus dan efektif. Kesimpulannya, ajakan transformasi ini bertujuan memastikan sistem pendidikan lebih tematik, responsif dan berkualiti selaras dengan aspirasi negara. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang bukan sahaja melaksanakan tugas mengajar tetapi benar-benar memahami makna mendidik sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Guru seperti ini mendidik dengan penuh keikhlasan dan berintegriti. Mendidik dengan ikhlas bermaksud guru melaksanakan tanggungjawab tanpa mengharapkan ganjaran semata-mata.
Sebaliknya, didorong oleh keinginan untuk melihat murid berjaya. Integriti pula merujuk kepada sikap jujur, amanah dan konsisten dalam menjalankan tugas. Guru yang berintegriti menjadi contoh teladan kepada murid dari segi tingkah laku, disiplin dan nilai moral. Selain itu, guru berjiwa pendidik mengutamakan perkembangan holistik murid. Ini bermaksud guru memberi perhatian bukan sahaja kepada pencapaian akademik, tetapi juga kepada aspek emosi, sosial dan fizikal murid. Guru memahami bahawa setiap murid mempunyai potensi dan latar belakang yang berbeza. Justru itu, pendekatan pengajaran perlu bersifat inklusif dan menyokong keperluan individu. Guru berjiwa pendidik juga sentiasa mengamalkan refleksi dan pembelajaran berterusan. Mereka tidak berasa cukup dengan ilmu sedia ada, sebaliknya sentiasa menilai keberkesanan pengajaran dan berusaha memperbaiki kelemahan. Amalan refleksi ini penting untuk memastikan proses pengajaran sentiasa relevan dan berkesan. Di samping itu, guru berjiwa pendidik mengintegrasikan pedagogi inovatif dalam bilik darjah. Mereka berani mencuba pendekatan baharu, memanfaatkan teknologi serta menerapkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kolaborasi. Hal ini selaras dengan keperluan pendidikan masa kini yang menuntut kreativiti dan fleksibiliti dalam pengajaran. Di samping itu, guru menghadapi pelbagai jenis cabaran. Cabaran yang pertama ialah digitalisasi dan pedagogi abad ke-21. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut guru menguasai kemahiran digital serta mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu kreatif dalam menggunakan platform digital, bahan interaktif dan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Jika guru tidak bersedia, jurang antara keperluan semasa dan kaedah pengajaran akan menjadi semakin ketara. Cabaran kedua ialah kepelbagaian murid termasuk murid berkeperluan khas (MBK). Kelas masa kini terdiri daripada murid yang mempunyai latar belakang, tahap kebolehan dan gaya pembelajaran yang berbeza. Guru perlu melaksanakan pendekatan pengajaran yang inklusif dan diferensiasi agar semua murid mendapat peluang pembelajaran yang adil dan bermakna. Seterusnya ialah beban tugas dan tekanan kerja. Guru bukan sahaja mengajar tetapi turut melaksanakan pelbagai tugas pentadbiran dan kurikulum. Beban kerja yang tinggi boleh menyebabkan tekanan emosi dan keletihan atau burnout sekaligus menjejaskan kesejahteraan guru. Akhir sekali ialah perubahan dasar dan kurikulum. Sistem pendidikan sentiasa mengalami penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Walaupun perubahan ini bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan, guru perlu sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan dasar baharu, pendekatan baharu dan keperluan latihan tambahan. Kesimpulannya, cabaran-cabaran ini menuntut guru menjadi lebih fleksibel, berdaya tahan dan komited terhadap pembelajaran sepanjang hayat agar mampu terus relevan dalam dunia pendidikan yang dinamik. Selain itu, saya akan membuat perbandingan antara transformasi pendidikan Malaysia melalui PPM dengan sistem pendidikan negara maju seperti Finland dan Singapura. Kedua-dua negara ini sering dijadikan rujukan global kerana pencapaian tinggi dalam PISA serta keberkesanan sistem pendidikan mereka. Yang pertama, Malaysia dengan Finland. Di Finland, sistem pendidikan menekankan kesejahteraan murid dan pembelajaran yang bermakna. Finland mempunyai kurang peperiksaan berstandard dan memberi autonomi yang tinggi kepada guru. Profesion keguruan juga sangat terhormati dan hanya calon terbaik dipilih menjadi guru. Menurut Schaffer, kejayaan Finland berpunca daripada kepercayaan terhadap profesionalisme guru serta sistem sokongan yang kukuh. Manakala di Malaysia melalui PPM, penekanan diberikan kepada KEPAD, penambahbaikan latihan guru, integrasi teknologi seperti D5 serta pelaksanaan standard guru Malaysia 2.0. Walaupun Malaysia masih mengekalkan sistem pentaksiran tertentu, usaha sedang dilakukan untuk memperkukuh kualiti guru dan pembelajaran bermakna. Manakala Malaysia dengan Singapura pula terkenal dengan sistem Teach Less, Learn More
Pelatihan guru yang sangat selektif dan penekanan kuat terhadap kepimpinan sekolah. Kurikulumnya juga berorientasikan kemahiran masa depan. Menurut OECD, kejayaan Singapura dipengaruhi oleh konsistensi dasar serta pelaburan tinggi dalam pembangunan profesional guru. Malaysia melalui PPM turut memberi fokus kepada transformasi profesion keguruan, penekanan kepada kebat dan pembangunan profesion berterusan. Ini menunjukkan Malaysia sedang bergerak ke arah sistem yang lebih kualiti dan kompetitif di peringkat global. Secara keseluruhannya, Finland dan Singapura menonjol dari segi kepercayaan terhadap guru, autonomi, profesional dan konsistensi pelaksanaan dasar. Malaysia pula sedang melalui proses transformasi berperingkat melalui PPM untuk mencapai standard yang setanding. Perbandingan ini menunjukkan bahawa kejayaan sistem pendidikan bukan hanya bergantung kepada kurikulum tetapi juga kepada kualiti guru, kepimpinan sekolah dan sokongan sistem yang menyeluruh. Antara penyelesaian bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh guru, pertama ialah latihan profesional bertepusat. Guru perlu sentiasa mengikuti kursus, bengkel dan program pembangunan profesion agar kekal relevan serta responsif terhadap perubahan dasar dan keperluan murid masa kini. Pembelajaran sepanjang hayat membolehkan guru meningkatkan kompetensi pedagogi dan kemahiran digital. Selain itu, pelibatan dalam Professional Learning Community (PLC) juga penting. Melalui PLC, guru dapat berkongsi amalan terbaik, berbincang isu PDP dan saling menyokong antara satu sama lain. Budaya kolaboratif ini bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran, malah membantu mengurangkan tekanan kerja. Seterusnya ialah penggunaan pedagogi pembelajaran bermakna seperti pembelajaran berasaskan projek (PBL), inquiry dan kolaboratif. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi murid, menggalakkan pemikiran kritik serta menjadi pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan sebenar. Akhir sekali ialah sokongan kepimpinan sekolah. Pemimpin sekolah yang berkesan mampu membina budaya profesional yang positif, memberi galakan kepada guru untuk berenovasi serta menyediakan sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan kecemerlangan murid. Implikasi guru berjiwa pendidik terhadap sistem pendidikan negara. Pertama, guru berjiwa pendidik mampu meningkatkan motivasi dan pelibatan murid. Apabila guru mengajar dengan ikhlas, kreatif dan berpusatkan murid, suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Hal ini mendorong murid untuk lebih aktif, berani bertanya dan terlibat secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Kedua, guru berjiwa pendidik dapat membantu pencapaian aspirasi PPM. Aspirasi seperti kebat, pembelajaran bermakna dan pembangunan sasiah hanya dapat direalisasikan jika guru benar-benar memahami dan melaksanakan dasar tersebut secara berkesan di bilik darjah. Selain itu, guru berjiwa pendidik turut berperanan dalam mengukuhkan nilai dan sasiah murid. Melalui teladan, bimbingan dan pendekatan berasaskan nilai, guru membentuk generasi yang berintegriti, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik dapat menyokong perpaduan nasional. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, guru berperanan memupuk sikap toleransi, hormat menghormati dan semangat patriotisme dalam kalangan murid. Secara keseluruhannya, falsafah pendidikan kebangsaan dan plan pembangunan pendidikan Malaysia merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan berdaya saing di peringkat global. FPK menyediakan asas dan hala tuju yang jelas dalam membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Manakala PPM pula bertindak sebagai plan strategik yang menterjemahkan falsafah tersebut ke dalam bentuk tindakan dan transformasi sistem pendidikan. Namun, kejayaan pelaksanaan dasar ini sangat bergantung kepada peranan guru. Guru berjiwa pendidik merupakan ejen perubahan utama yang memastikan aspirasi sistem dan aspirasi murid dapat direalisasikan sepenuhnya. Tanpa komitmen, integriti dan profesionalisme guru, sebaiknya manapun dasar yang dirancang tidak akan mencapai impak yang diharapkan.